kami sejak berantau. Belum melenggai kampung hantu tahu. Betul tahu. Tengok kita anak tu malamnya juga ke dah mentai na. Mudah-mudahan meluah kebu. Kampung dah sang. Oceh, ada apa hal hari ni? Kenapa kau melaju macam tu? Atuk saya meninggal ke kampung. Boceh, betul lah awak cakap. Lepas tu, bila awak nak balik kampung? Jauh sikit. Tak mungkin saya balik. Hari ni saya balik, besok kena sampai. Lepas tu, tempat kampung awak kat mana? Aceh sikit. Oh, iya ke? Patutlah awak tak balik. Lepas tu, lama kat Malaysia ni? Belum lama. Baru seminggu kat Malaysia ni. Iya ke? Lepas tu, buat kerja apa kat Malaysia ni? Buat apa? Saya melencong kat sini. Lepas tu, bila kau nak balik kampung? Saya nak balik kampung lagi 20 hari. Oh, tak lama lagi lah. Awak kat Malaysia ni kan? Lepas tu, buat apa kau sini? Apa pekerjaan kau? Nak mancing ke? Ya. Ya. Ya, rencana aku nak mancing. Tapi ni, aku lagi sedih. Yelah, sabarlah. Janganlah kau muka merajuk macam tu. Muka masam macam tu. Tak baik. Sabarlah. Ya, sabar. Kena sabar ya. Ya bang, terima kasih. Yelah, sama-sama. Sekarang jom kita mancing sama-sama ya. Jom. Ini tak ada lah ikan. Mana dia dapat ni? Maghrib pun dah tiba. Macam mana? Kita nak pulang dulu, solat dulu. Esok lagi kita ke sini. Boleh bang. Esok kita balik lagi. Ya? Jom. Jom. Ya.